tinggal seekor kancil bernama Kiko. Suatu pagi, Kiko ternampak sebuah kebun yang penuh dengan buah mangga yang masak ranum. Wah, sedapnya, kata Kiko sambil berlari ke arah kebun itu. Tanpa berfikir panjang, Kiko menyelinap masuk melalui celah pagar yang sempit. Badannya tersangkut. Aduh, kenapa tak boleh keluar? Tolong! Tolong! Jeritnya. Tak lama kemudian, si burung. Jangan risau, Kiko. Kami akan tolong kamu. Dengan satu tarikan kuat, pop! Akhirnya, Kiko berjaya keluar. Yeay, saya sudah bebas. Kiko melompat kegembiraan. Kiko pun berkata, terima kasih semua. Saya belajar sesuatu hari ini, iaitu jangan buat sesuatu tanpa berfikir panjang.